Seorang pempengaruh media sosial berusia 23 tahun direman 7 hari bermula hari ini bagi membantu siasatan kes rogol dan merakam gambar pornografi seorang remaja perempuan bawah umur bulan lalu. Perintah reman terhadap lelaki yang bekerja sebagai pembantu kedai kasut di Kuala Lumpur itu dikeluarkan Majisteri Ana Rozana Muhammad Noor di Mahkamah Majisteri Kangar hari ini. Ketua Polis Daerah Kangar, Asisten Komisioner U Sharifuddin Muhammad Yusof berkata, kejadian dipercayai berlaku pada 17 Jun lalu selepas suspek didakwa membawa mangsa yang berusia 14 tahun 11 bulan ke sebuah rumah sewa di Kangar. Jelasnya lagi, suspek dipercayai merakam gambar mangsa semasa kejadian itu. Mangsa dijadualkan menjalani pemeriksaan perubatan di Hospital Tuanku Fauziah hari ini. Siasatan akan dijalankan mengikut Seksyen 376 Kanun Kesesaan dan Seksyen 5 Akta Kesalahan Seksual terhadap Kanak-kanak 2017.